Naden biasa lo je dah. Kopi pahit lah cik. Jadi, apa kabar hari gini kok? Kami, anak laki-laki Minang, Kadai adalah salah satu tempat kami dibesarkan. Segala sesuatu informasi atau kabar berita yang hangat kami dapatkan dari Kadai. Saya hari ini ingin ke Kadainya Udadani. Pesan segelas kopi sembari membincangkan apa yang sedang hangat di negeri ini. Nol, ala dapat piti baru gini. Aden, ada dah. Tapi kabarnya piti ko lah beredar kemana. Bawan tu ada sedia dah. Mana? Warna ranca. Tapi ada yang aneh dan celik dari piti itulah. Banyak orang heboh deh Riko. Tapi kalau menurut dia mada, ancak piti mada. Pak dah kau ada warna. Yo rancak lo den dak. Tukar rancak. Bulu. Celik mana lah bantu kau. Banyak orang heboh deh. Aku juga tipu ya. Rancak lah mau deh mak. Kau baru tipu tu. Pasal lah kopi. Cek. Kok manyolo se? Belum kopi sekarang dah. Piti tu je nak ambil lo. Kadang tukar tu. Apa lu piti kan nanti? Deh, angin saya susah nak bantu emang. Apa aja tu ya kau? Jadi apa masalah gini kau? Agak kabar cia, apa cerita itu? Ikut dah piti baru kau ni. Bukan piti baru. Oh, piti baru kau. Hai, lo model 50,000 ah. Hidik wak sehari deh kau mah. Kau sama saya bantu aja yang lain tu ya kau mah. Ya ide awak di piti baru kau. Tapi calik warna bantu ya lo. Ada yang ganji mah. Ikut yang buat orang heboh ini kau. Aju orang ganji lain. Kan piti tu. Pantahlah, apa itu yang tadi masalahan tu? Mangkonyo. Calik-calik panah lah lu. Ikut piti banyak orang masalah deh. Kan nonton TV kalian cek seorang tadi kau rumah. TV dan di rumah sih sinetron saja. Baca orang kasih berita. Ikut tipi dan patang. Aku itu mau atuh. Sakit apa orang deh. Dah, tolong ada Pak Jatuhnya ke jawab dah. Wah, ang yu belia. Serak pangkat kita dan calik dah. Piti ni ngambil tu wah. Dan lagi yang piti baru gua. Piti dan balu bagian ke pajak tu. Piti ni ngambil tu wah. Ah, iku yang dikajar di auto ah. Kok, hilang baik. Ah, kini hilang lain. Juga jaya dan lari ke sekolah. Lagi dulu kerja tu, tahu ni piti. Woi, makau. Pajak tu. Uang kau ayo tadi uang ini ayo. Oh ya. Baiklah ya. Eh, ala orang Indo je baru. Alah mah makak saya, macam tu anai. Di piti kau. Ada gambar dah yang buat matanya aja dah. Alamat di KTP kau di mana dah? Oh, Pak, tu. Rumah ya agak jauh tu. Tadi ambo mah tempat dompet dah. Jadi ni ulang kat Pak tu. Ah, yolah dah. Makasih ya dah. Ambo mesti dulu dah. Ah, itulah. Zaman kini ko ada jurang elok lain. Syukurlah. Jadi nak, dia nak manjan wah. Nak awak debat dan tadi tu mah. Piti tu kembali kopi gua. Kai tu mah. Hah? Kamu baik ndak lah, biar baik surah. Jadilah pati panas dia mah. Dah, kau ambil kopi 3 dah.